السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ثم أما بعد. Yang bahagia tuan-tuan imam, para pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya muliakan, tuan-tuan, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Marilah kita semua sama-sama melafazkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan pada malam ini. Malam ni kita semua sama-sama dapat ke masjid ini bagi sama-sama kita nak membincangkan satu dua perkara. Maudhu' ataupun tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan mengenai satu bebanan ataupun berkaitan dengan bebanan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bincang tentang tajuk bebanan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kerja dakwah baginda, melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada baginda. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila sebut tentang tanggungjawab, orang yang melaksanakan tanggungjawab tu nanti dia akan tahu apakah yang dia alami ketika mana dia nak melaksanakan tanggungjawab dia. Bila sebut tanggungjawab, tuan-tuan dan puan sekalian, yang bahasa Arab dipanggil sebagai mas'uliyah. Mas'uliyah. Mas'uliyah dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita ni tanggungjawab. Tanggungjawab bahasa Melayu, bahasa Arab dipanggil mas'uliyah. Mas'uliyah ni daripada perkataan soal. Soal disebut dengan mas'ul. Mas'ul maksudnya yang ditanya. Mas'uliyah artinya tanggungjawab yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maksudnya bila sebut tanggungjawab dalam bahasa Arab, kita akan mendapati kosakata yang disebut tentang tanggungjawab itu menyentuh tentang persoalan yang Allah Subhanahu wa taala maksudnya akan tanya. Mas'uliyah artinya tanggungjawab yang akan ditanya. Sama ada ditanya oleh manusia pun tanya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan tanya kepada sesuatu tanggungjawab yang telah diperintahkan. Maksudnya benda tu akan ditanya. Sebab tu kalau ada orang seronok saja menerima tanggungjawab, menerima jawatan, dia seronok saja, dia lupa kata dia akan mas'ul yang akan dipersoalkan, maka itu ada masalah. Sebab orang yang bertanggungjawab adalah orang yang diberani untuk dipersoalkan. Kalau bahasa Melayu kita disebut dengan tanggungjawab. Tanggung, dia kena tanggung dan dia kena jawab. Maksudnya sesuatu perkara jawatan itu mesti dia berani tanggung dan dia berani jawab. Dia boleh jawab, itu maksudnya. Itu lebih kurang samalah. Hak ni ditanya dipersoalkan. Bahasa Arab dia panggil dipersoalkan. Tanggungjawab tu artinya yang akan dipersoalkan. Bahasa Melayu pula dia juga berkait dengan jawapan. Bila ada orang tanya, adalah jawab. Jadi seolah macam bahasa Arab dia lebih pada tanya, bahasa Melayu ni lebih pada jawab. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila melaksanakan dengan tanggungjawab, orang yang menerima tanggungjawab tu dia sendiri yang tahu ada bebanan ataupun tidak. Sebagai orang yang disebutkan sebagai mempunyai sifat kemanusiaan, Nabi SAW juga merasai perasaan itu.
Nabi rasa perasaan bebanan apabila diberikan dengan amanah dan tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab tanggungjawab yang Allah bagi dekat Nabi ini kecil ke besar, tuan-tuan? Kecil ke besar? Jawapan dia besar lah, tuan-tuan. Tak ada jawatan lah yang lebih besar daripada jawatan Nabi. Sebab tu kalau ada orang tanya kat budak-budak, apa cita-cita kamu? Budak-budak jawab macam-macam. Jadi apa? Jadi pilot lah, jadi ustaz lah, jadi tu imam lah, jadi macam-macam. Tapi asal-asal tak ada lah budak-budak kata nak jadi Nabi, tak ada lagi. Pasal dia pada tahu dah Nabi ni tanggungjawab berat. Dan tak boleh jadi Nabi pun. Jawapannya, tuan-tuan dan puan sekalian, tanggungjawab sebagai Nabi dan juga Rasul bukan tanggungjawab kecil. Bukan tanggungjawab kecil. Di dalam tanggungjawab Nabi dan Rasul itulah semua ada. Memimpinnya, menjadi penerangnya, memberikan maklumatnya, memberikan apa? Memberikan inspirasinya, memberikan motivasinya, memimpin kepimpinan, ketenteraan, menyusun atur ekonomi. Sebab Nabi menjadi Nabi dan juga Rasul, dalam masa yang sama Nabi menjadi pemimpin. Nabi jadi pemimpin. Tak ada manusia yang lebih berkemampuan mengatasi ataupun melebihi daripada tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggungjawab yang begitu berat dari sudut keduniaan dan juga yang bersifat dengan ukhrawi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sebab itu kalau tuan-tuan perhati, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi wafat saja, para sahabat ni yang rapat-rapat dengan Nabi ni, dia tak duduk di keliling Nabi ketika mana wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak duduk di situ. Maksudnya bila Nabi wafat saja, sahabat-sahabat yang besar yang dekat dengan Nabi ni apa dia buat? Dia duduk di Thaqifah Bani Sa'ad. Kita nak bincang ni, tuan-tuan, tajuk kita tentang apakah beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan merujuk kepada awal daripada surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah yang kita rujuk. Tuan-tuan, balik pada cerita tadi. Bila Nabi wafat saja, sejarah periwayatan para sahabat meriwayatkan Nabi bila wafat, sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ni, Abu Bakar As-Siddiq, yang besar-besar ni, Uthman bin Affan, semua yang besar-besar ni, mereka berkumpul di Thaqifah Bani Sa'ad, di berdekatan dengan Masjid Nabawi. Kalau law ni, Masjid Thaqifah Bani Sa'ad ni dekat sangatlah, pintu 43 ke 34 tak ingat, dekat sangatlah kan, nampak. Tapi di zaman Nabi agak jauh lah, sebab masjid taklah sebesar itu. Mereka berkumpul di Thaqifah Bani Sa'ad untuk apa? Untuk nak berbincang siapa akan menjadi pengganti Nabi. Antara hujah dan juga justifikasi, para sahabat melantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin khalifah umat Islam adalah, dia kata, kalaulah Abu Bakar, Nabi suruh dia ganti dalam soal urusan akhirat kita, maka selebih utamalah dia untuk menggantikan Rasulullah dalam soal dunia. Urusan akhirat pun Rasulullah bagi dekat dia. Dan terbukti dia berkemampuan. Dia terbukti berkemampuan sebab yang dipilih oleh baginda Nabi. Tapi pada kehidupan kita hari ini, tak mampulah seseorang melakukan semua benda. Tak mampu untuk melakukan semua benda. Termasuklah kepada sahabat-sahabat yang besar. Seperti mana siapa? Seperti mana sampai di zaman Umar bin Khattab. Umar melantik para hufaz untuk mengajar Al-Quran, melantik orang khusus untuk melaksanakan kutipan zakat, menguruskan baitul mal. Semua itu sebab apa? Sebab perlukan perwakilan. Antara sebab apa? Sebab kekuasaan umat Islam, wilayah umat Islam semakin banyak, disebutkan dengan Futuhat Al-Islamiyah. Berlakunya pembukaan kota-kota baru umat Islam. Penempatan baru umat Islam. Itu sebabnya. Jadi kerana itu, tema yang nak dibincangkan dalam malam ini adalah mengenai bebanan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita pergi kepada permulaan daripada suratul Insyirah ni, tuan-tuan, kalau kita perhati dan perasan, sebelum surah
Alam Nashrah lah kita kata. Nah, sebelum surah Alam Nashrah ni surah apa? Surah apa kan? Sebelum Alam Nashrah. Surah Ad-Duha. Betul tak? Surah Ad-Duha. Suratul Duha. Suratul Duha. Sebelum kita nak jumpa di dalam Al-Quran Suratul Insyirah, kita akan jumpa dengan Suratul Duha, iaitu ayat Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lepas tu apa dia? Alam yajidka yatiman fa'awa. Lepas tu wa wajadaka dhallan fahada. Sampailah ke akhirnya lah. Ayat yang saya bagi penekanan tu tuan-tuan, ayat yang sebut alam yajidka yatiman fa'awa. Allah guna perkataan, Allah sebutkan dengan, Allah mulakan ayat tersebut dengan alam yajidka yatiman fa'awa. Allah kata, Allah sebutkan dalam ayat tersebut alam yajidka yatiman fa'awa. Allah mengingatkan Nabi, bukankah kami telah menjadikan kamu sebagai anak yatim? Awal surah Al-Insyirah dia sebut apa? Awal surah Al-Insyirah dia mula dengan apa? Alam tak? Alam juga. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah ni sebut alam. Lam tak betul. Bukanlah tak betul, kurang tepat lagi dulu. Alam nashrah. Janganlah kita lama lah tak baca lagu tu, walaupun kita orang Arabi. Dia sebut dengan alam. La dulu bawa mim. Lama lam. Alam nashrah laka sadrak. Alam itu maksudnya bukankah. Alam nashrah laka sadraka. Allah kata, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Allah sebut dekat Nabi, alam nashrah laka sadraka, bukankah kami telah melapangkan dada kamu. Kalau tuan-tuan perasan, dalam ayat alam yajidka yatiman fa'awa, susunan perkataan dalam konteks struktur ayat tersebut adalah sama. Allah mulakan dengan struktur ayat yang sama. Allah kata, tidakkah kami telah menjadikan kamu yatim? Jadi Allah kata, bukankah kami telah melapangkan kamu dada kamu. Kalau tuan-tuan perasan dalam ayat-ayat terakhir dalam surah Duha ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ianya merupakan satu apa? Merupakan beberapa ayat-ayat yang menampilkan beberapa perkara penting, memuji Nabi, memberikan kekuatan kepada Nabi. Doa abang Nabi, dulu kamu anak yatim, sekarang kamu ada orang jaga. Kalau kamu semua ini mencari dengan hidayah, kamu menjumpai hidayah. Sampailah ke akhirnya. Jadi ayat yang Allah mulakan dalam surah Duha, sebab itu Allah sebut seolah-olah menjawab persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang Nabi hadapi. Yang Nabi hadapi masa kecil Nabi jadi anak yatim, masa Nabi SAW mencari dengan petunjuk, Allah berikan dengan petunjuk. Maka kerana itu Allah seolah-olah memberikan jawapan. Allah nak bagi perhatian dan guna struktur ayat yang sama. Alam nashrah laka sadrak. Maksudnya, bukankah kami telah melapangkan kamu akan dada kamu. Allah telah lapangkan dada baginda Nabi SAW. Tiba-tiba mula ayat tu Allah habaq dekat Nabi, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Muhammad tu mai ke mana? Sebab dia ada perkataan ka. Ka ni engkau, kamu. Maka kamu di situ merujuk kepada baginda Nabi SAW yang disebutkan dalam bahasa Arab sebagai khitab. Khitab, kha, ta, alif, ba. Khitab. Khitab ni maksudnya apa? Maksudnya dalam bahasa Arab, kalau khitab, orang yang ditujukan.
Kalau khatib, orang yang berkhutbah, orang yang berkata-kata. Khitab kepada siapa ditujukan? Hak yang nak kata hari Jumaat tu khutbah. Tahu, khutbah. Tapi jangan sebut khatib. Kalau khatib, maksudnya orang yang menyampaikan khutbah, tu khatib lah. Tapi kalau sebut khatib, maksud lain. Maksudnya apa? Orang tunang. Jangan silap baca. Oh, saya bercita-cita untuk menjadi seorang khatib. Oh, bukan khatib. Jangan sebut khatib. Sama juga kalau yang dibaca ataupun yang disebut hari Jumaat tu orang panggil khutbah. Jangan sebut khitbah. Khitbah tu bertunang, tunangan. Jangan silap sebut. Bahasa Arab ni satu baris pun dia membawa kepada makna yang berbeza. Khutbah artinya kata-kata. Kalau khitab ni yang ditujukan kata-kata tersebut. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ayat ni khitab dia ditujukan dia khusus kepada baginda Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kenapa tiba-tiba Allah bagi tahu Allah lapangkan dada Nabi? Tiba-tiba aja. Tak tahulah kan. Kita nampak macam kalau kita tengok hanya sekadar pada permulaan ayat tersebut, kita akan kata ada kesongsangan. Kita kata macam songsang je. Macam songsang. Kenapa kita rasa songsang? Sebab kita gagal memahami konteks Nabi. Waqi', keadaan yang dialami oleh Nabi ketika itu. Sebab tu kita kata, awak lah tiba-tiba habaq. Bukankah kami telah lapangkan dada kamu wahai Muhammad? Sebab apa? Sebab kita tidak memahami apa yang hendak disampaikan kepada Nabi SAW sebagai reaction, sebagai refleksi kepada apa yang Nabi sedang hadapi masa tu. Macam kita lah tuan-tuan, kita duduk saja. Kita duduk saja dengan kawan-kawan kita. Tiba-tiba member kita tahu no. Kita tak ada apa-apa, kita duduk saja minum-minum. Katalah kita pergi minum kedai, pergi pacak teh ke mana-mana minum kopi kan. Tiba-tiba ada orang kata, "Hei, tahu no." Kita mesti tanya-tanya, ni tahu siapa? Pula tahu aku ke tahu? Tapi selalunya orang kalau cerita boleh cerita kat kita tahu orang tu, mesti dia tak kata kat kita, dia kata kat orang lain selalunya lah. Dia nak mula aja. Betul tak? Dia nak mula kata kat orang tu, dia kata tahu no. Dia pula gitu lah. Dia mesti nak kata kat orang tu. So seolah-olah macam kita tak boleh baca apa dia kata. Kita selalu jawab apa? Itulah no, tahu no. Kita jawab balik lah. Selalu macam tu. Sebab kita tak pasti apa yang ingin disampaikan. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ni sebahagian para ulama tafsir dia kata ianya merupakan kesinambungan daripada surah Duha. Bahkan dalam beberapa mushaf-mushaf lama-lama ni dia tak bahagi pun, tak tulis pun Bismillahirrahmanirrahim, tak beza pun di antara akhir surah Ad-Duha ni dengan suratul Insyirah, surah Al-Insyirah. Dia tak asing. Sebagian sampai ke tahap tu mereka katakan ianya merupakan daripada ayat yang atau daripada surah yang sama. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka tuan-tuan, bila Allah mulakan dengan perkataan alam, iaitu bukankah, dia kalau ikut dia panggil sebagai seolah-olah macam negative question, iaitu persoalan negatif. Persoalan negatif tu tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab apa disebut persoalan negatif? Selalunya kita sebut bila ada orang yang kita nasihat dekat dia, dia tak ikut nasihat tersebut. Kau abang lah jangan duk percaya ni, banyak lah ni orang scam. Nak nu lagu tu lah, nak lagu ni lah, tu scammer ke semua ni. Kita tak betul tu. Memang aku nak duk boleh lah ni. Dia kata bayar 5,000 lagi dapat lah, dia kata. Bila kawan tu terkena, apa selalu kita kata dekat dia? Apa kita kata dekat dia? Bukan aku kata dah ke sebelum ni? Betul tak? Bukankah telah saya katakan? Samalah ayat ini tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau seolah-olah kita faham ayat ni dia membawa kepada negative question, iaitu dia membawa kepada benda yang seolah-olah macam Allah dah habaq dah. Salah begitu. Ianya membawa kepada makna tuan-tuan dan puan sekalian adalah
Allah ingin menekankan perkara yang sangat penting kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana telah pun disebutkan beberapa perkara yang dialami oleh baginda Nabi di akhir daripada surah Ad-Duha yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan sebelum daripadanya. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita kena tahu pasal apa surah ini diturunkan. Takkanlah tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala telah pun menurunkan surah itu tanpa ada background dia, tanpa ada latar belakang dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ada sebahagian daripada para ulama, mereka mengatakan surah ini turun, surah Ad-Duha itu sendiri turun adalah ketika mana Nabi SAW berada di fasa awal daripada dakwah. Surah fasa Makkiyah. Surah fasa Makkiyah, di mana tuan-tuan dan puan sekalian telah berlaku, tuan-tuan, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yuqim lailataini aw thalathan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Nabi telah bermukim, berada dalam keadaan 2 hari ataupun 2 malam ataupun 3 malam. Di mana 2 malam 3 malam apa? Dalam keadaan Nabi SAW menunggu-nunggu datangnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, tuan-tuan dan puan sekalian, fajaat imra'atun, maka datang seorang wanita kepada baginda Nabi, orang perempuan, dan satu orang perempuan mai bagi tahu dekat Nabi. Dia kata faqalat, dia mai dekat Nabi, dia kata dekat Rasulullah. Dia kata apa? Nabi SAW ketika itu, tuan-tuan, Nabi tengah menunggu. Nabi rasa lama tak sampai wahyu, seolah macam terputus, sakat, terputus wahyu, qata, terputus wahyu, wahyu tak sampai. Maka Nabi mengharapkan sampai wahyu. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka datang seorang wanita, dia kata faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka lam arahu qarrabaka منذ lailataini aw thalath. Dia kata, wahai Muhammad, aku ni berharap, la arju, benar-benar mengharap, ayyakuna syaitanaka, aku benar-benar berharap supaya syaitan kamu tu, dia kata malaikat Jibril sebagai syaitan. Sebab dia tak percaya dengan dakwaan Nabi SAW yang mana Nabi mendapat wahyu. Dia kata, aku ni wahai Muhammad, aku berharap aku berharap supaya engkau ni, syaitan yang datang kepada engkau itu, supaya menjauhkan engkau, yang mana aku nampak dia ni telah meninggalkan engkau. Lam arahu qarrabaka منذ lailataini aw thalathan, aku tak nampaklah dia datang kepada kamu lebih 2 malam dan juga 3 malam ni. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, turunlah surah Ad-Duha, yang mana menguatkan dengan apa? Menguatkan dengan semangat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, yang dia menyebutkan dengan ianya merupakan satu tema untuk memberikan kekuatan semangat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah disebutkan juga oleh naqal daripada dalam Asbabun Nuzul Lis-Suyuti, yang menyebutkan tentang perkara yang kurang lebih sama, menunjukkan bahawasanya surah itu turun untuk menguatkan semangat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat tadi yang pertama tadi, Allah nak ingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah terangkan, lapangkan dada baginda Nabi. Sebahagian para mufassirin mengatakan ada beberapa kali Allah menyebutkan perkataan syarah. Ada yang mengatakan ada 4 kali perkataan nashrah ataupun yashrah disebutkan di dalam Al-Quran. Perkataan yashrah, nashrah dalam Al-Quran yang disebutkan beberapa kali, 4 kali ini, semuanya membawa kepada makna menenangkan. Maksud syarah, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah syarah membawa kepada makna membuka sesuatu yang sebelum tu bersimpul. Syarah ni maksudnya membuka sesuatu benda yang tersimpul. Itu maksud syarah. Disebutkan alam nashrah,
Bukankah kami telah membuka simpulan yang rapat yang ada dalam jantung hati kamu. Artinya Allah bagi tahu, Allah bukakan benda yang sebelum itu mengikat Nabi. Sebab itu bila orang sebut pensyarah kan, pensyarah artinya orang yang memberikan syarahan-syarahan, memberikan bukaan, membuka masalah, membuka minda. Itu maksudnya pensyarah. Okey tuan-tuan dan puan sekalian. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang selanjutnya, Allah bagi tahu, Allah kata wa wada'na 'anka wizraka. Iaitu Allah kata dan kami telah menghilangkan daripadamu wizraka, bebanan kamu. Kenapa Allah sebutkan Allah telah melapangkan bebanan yang dihadapi oleh baginda Nabi? Iaitu Allah kata wa wada'na 'anka wizraka. Kami telah menghilangkan daripadamu akan bebanan kamu. Maksudnya tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebelum nak jadi Nabi dengan nak jadi Rasul ni tuan-tuan sekalian, Nabi rasa serabut dah tengok keadaan orang di Mekah. Nabi telah merasai serabut melihat keadaan orang Mekah. Pasal apa jadi serabut? Sebab macam-macam kerosakan yang berlaku kesyirikan. Nabi SAW rasa pelik. Mereka menyembah Allah, mereka bertawaf, mereka solat. Tapi mereka solat dalam masa yang sama membuat apa? Membuat bayaran-bayaran tertentu kepada berhala-berhala. Dikeliling daripada Kaabah di zaman Nabi, masa Nabi sebelum Nabi diberikan dengan kekuatan untuk melakukan pembukaan kota Mekah, keliling daripada Kaabah itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Nabi rasa serabut melihat. Kerana itulah Nabi telah menyendiri dan berada di Gua Hira. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila Allah menyebutkan mengangkatkan bebanan Nabi SAW, artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah, selepas Allah bagi tahu Allah melapangkan dada Nabi, dengan lapang dada itulah maka terangkatlah bebanan kepada Nabi. Maksud bila Allah telah lapangkan dada, masa tu bebanan terangkat. Macam kita tengah duduk serabut, pikir macam-macam masalah, tiba-tiba hilang masalah tu. Bila dia lapangkan dada, maka hilanglah masalah tersebut. Samalah dengan baginda Nabi SAW. Perkataan wizr ataupun perkataan beban, ianya membawa kepada makna berat yang tak boleh dibawa. Maksud wizr iaitu beban bukan beban biasa-biasa, tetapi beban yang tak boleh dibawa. Sebab kalau beban sesuatu benda berat yang dibawa tu boleh bawa, dipanggil hamlah, boleh bawa. Hak ni wizr, perkataan bahasa Arab dia beza. Wizr kalau biasa, kalau boleh dibawa, dipanggil haml ataupun hamlah, yang mana ianya membawa kepada makna bebanan, tetapi masih lagi boleh ditanggung. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ketiga Allah kata allazi anqadha dhahraka, yang memberatkan belakang kamu. Perkataan anqadha, naqadha, tuan-tuan jumpa perkataan naqadha, nun qaf dad, naqadha. Daripada perkataan naqadha itu membawa kepada anqadha allazi anqadha dhahraka. Memang nak sebut dha dengan dha susah sikit. Anqadha dhahraka. Okey, perkataan naqadha maksudnya tuan-tuan dan puan sekalian, allazi anqadha maksudnya mematahkan. Daripada perkataan anqadha tu maksudnya mematahkan. Kenapa disebutkan seolah-olah dia kata wizir, bebanan tadi, bebanan yang bukan biasa-biasa, iaitu allazi alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha dhahraka. Dia ada sama, ada alif lam, allazi isim mausul, maksudnya yang, membawa kepada makna yang. Bebanan yang macam mana? Bebanan allazi anqadha dhahraka, bebanan yang boleh mematahkan belakang kamu.
yang disebutkan which had weight upon your back, yang boleh memberatkan belakang kamu. Walaupun perkataannya digunakan naqadha, maksudnya mematahkan, meleraikan, memutuskan janji, tetapi apabila digunakan perkataan daripada naqadha, digunakan perkataan anqadha, bermaksud meletakkan beban yang sangat berat sehingga tempat letak tu hampir patah ataupun pecah. Itu maksud anqadha. Bila dia letak satu benda tu, tempat yang diletakkan tersebut hampir patah. Anqadha artinya, kalau disebut naqadha, patah, mematahkan. Tapi kalau anqadha, buat benda yang hampir mematahkan. Kalau letak, contohlah kita letak benda berat. Katalah orang tu berat dia, tuan-tuan pernah jumpa orang 160 kilo. Mungkinlah ada kita duduk seorang 160 kilo, dia duduk atas kerusi plastik. Kerusi plastik itu pula 20 tahun dah duduk bawah jemuk panas. Saat hujan pula, lagi panas hari. Dia rumah kita, dia duduk di atas kerusi tersebut. Sebelum dia nak patah tu, dia bunyi macam kruk-krak, contohlah kan. Macam nak patah, tapi belum patah lagi. Itu maksudnya anqadha. Beza dengan naqadha. Anqadha artinya nak hampir patah. Bebanan yang Nabi rasai itu hampir. Allah kata, allazi anqadha dhahraka alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Bebanan, Allah kata, yang mana Allah telah hilangkan bebanan yang dialami Nabi, yang mana bebanan tersebut sifatnya hampir mematahkan belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dhahraka, tuan-tuan jumpa perkataan zahara? Zahara. Zahara diletakkan perkataan ka di situ. Engkau, belakang engkau, yakni belakang baginda Nabi. Allazi anqadha zaharaka, iaitulah yang hampir mematahkan belakang engkau. Apakah betul-betul bebanan tu letak di belakang Nabi sampai nak putih pinggang, nak patah pinggang Nabi? Tuan-tuan dan puan sekalian, bebanan tersebut, perkataan belakang Nabi itu, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah bersifat majaz. Orang Arab panggil majaz. Mim, jim, alif, zain. Majaz. Majaz ni maknanya perumpamaan. Allah nak bagi tahu, punyalah beratnya bebanan yang Nabi hadapi itu, sehingga seolah-olah macam nak patah belakang baginda Nabi, tulang belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ada lah disebutkan adanya satu beg besar ke apakah yang dialami oleh baginda Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bebanan Nabi ini ada beberapa pendapat para mufassirin. Beban yang Nabi hadapi ini ada beberapa pandangan para mufassirin, iaitu para ulama tafsir. Nombor 1, apakah yang disebutkan dengan beban? Beban pertama ditafsirkan sebagai apa? Syu'ur, perasaan Nabi. Beratnya perasaan Nabi. Sebab apa disebutkan yang nombor 1, bebanan Nabi adalah bebanan bersifat perasaan? Sebab hak pertama Allah sebut apa? Alam nashrah laka apa? Sudah dah. Laka sadraka. Dia kata, bukankah kami telah melapangkan kepada engkau Muhammad akan dadamu? Maka di dalam dada ni ada apa? Adanya perasaan. Sebab itu dia kata, pendapat pertama adalah bebanan pertama yang Nabi hadapi adalah bebanan perasaan yang berat, rasa yang berat. Bila orang terima satu jawatan,
diberikan dengan satu tanggungjawab yang begitu besar. Yang paling dia susah adalah bebanan perasaan. Perasaan yang paling susah sekali, tuan-tuan. Maka disebutkan sebagai perasaan berat baginda Nabi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ianya disebutkan dalam ayat-ayat sebelum itu. Kan Nabi mencari dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan berat dalam nak mencari kebenaran. Baginda Nabi mencari kebenaran sebelum daripada itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah kata, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah kata dalam surah Al-Muzammil. Surah Muzammil antara surah awal yang turun dekat Nabi. Allah kata apa? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah kata sesungguhnya kami akan menyampaikan, yakni menurunkan kepada kamu wahai Muhammad, qawlan thaqila, dengan kata-kata yang berat, perkataan berat, iaitu Al-Quran. Merupakan kata-kata yang begitu berat. Sebab apa? Sebab ada tanggungjawab di dalam perkataan Al-Quran. Dia tak sama dengan perkataan lain. Dia mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran betul-betul mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada cari yang lain. Tak ada cari boleh terbang, tak ada cari boleh jalan tayak, tak ada cari nak jadi kaya, tak buat jadi ibu duit. Tak ada cari, tuan-tuan. Tak boleh nak cari. Tak perlu carilah. Sebab Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat yang Allah SWT telah berikan dan kekal sehingga hari ini. Sebab itu antara kelebihan Nabi, perkataan berat itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Mukjizat itu sampai ke hari ini, kadim, sampai hari ini. Dua, pendapat yang kedua kata, yang dikatakan sebagai bebanan itu adalah bebanan keadaan masyarakat baginda pada waktu tersebut. Beratlah dengan segala macam masalah berzina yang mana mereka itu melakukan dengan meminum arak, melakukan kesyirikan, macam-macam yang dilakukan, penindasan kepada wanita. Itu semua berlaku di zaman jahiliah. Penjualan manusia, hamba, perhambaan dan sebagainya. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan sebagai bebanan ketiga adalah yang dikatakan oleh para ulama, antaranya adalah beratnya hati baginda apabila berhentinya wahyu, sukut. Berhentinya wahyu. Telah berlaku fatrah di mana suatu masa berlakunya fatratil wahyi, yang mana berlakunya jangka masa yang disebutkan sebagai waktu bertenang kepada baginda Nabi, yang mana Allah tak turunkan wahyu kepada baginda. Sehingga kan kita tahu isteri kepada Abu Jahal, dia kata, disebutkan dalam apa riwayat disebutkan oleh Al-Baghawi tadi, dia kata datang seorang wanita, ja'at imra'atun faqalat, datang seorang wanita, dia kata inni la arju an yakuna syaitanaka, aku berharap supaya terjadinya syaitan kamu itu tarakaka, meninggalkan engkau. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, ada sebahagian para ulama kata bebanan yang ketiga yang dialami oleh Nabi SAW ketika itu adalah fatrah terhentinya wahyu buat seketika. Masa itu Jibril tak mai, lama Nabi tunggu. Maka tiba-tiba datang suratul duha dan juga suratul insyirah. Yang keempat, tuan-tuan dan puan sekalian, sebagian mengatakan bebanan mendapat tuhmahan daripada mereka yang menentang baginda Nabi. Kita tahu di awal daripada Nabi menyampaikan dakwah, macam-macam yang Nabi SAW hadapi. Nabi kena kutuk, Nabi kena tuduh bermacam-macam. Nabi disebutkan sebagai seorang yang penipu dan juga pendusta. Nabi dikatakan sebagai seorang penyair. Tuan-tuan tahu kan macam mana cerita apabila berlakunya peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Pun ada kaitan dengan Allah nak pujuk Nabi. Mereka kata sudah dah, tu pasti dah.
telah berlaku kegilaan kepada Muhammad. Dia kata tu dah duk gila tu. Itu dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima disebutkan sebagai bebanan tekanan kerana menjadi rasul dan nabi yang terakhir. Kenapa? Kerana Nabi merasai tugasan baginda amat berat. Kerana baginda sedar kalau baginda tidak menjalankan tugas dengan baik, maka seluruh umat selepas itu akan sesat. Kerana selepas baginda tidak ada lagi nabi yang terakhir, tak ada. Yang keenam, tuan-tuan dan puan sekalian, bebanan yang keenam disebutkan sebagai baginda merasa terbeban kerana Allah ada menegur baginda. Sebagai mengatakan demikian. Kerana teguran yang Allah berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada itu. Sebab Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Seolah macam itu, seolah-olah dia rasa terbeban kerana Allah tegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, itulah 6 perkara yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang beberapa bebanan yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sebelum penurunan dengan ayat awal daripada surah Al-Insyirah yang kita bincangkan pada malam yang berbahagia ini. Apa kesimpulan yang kita boleh ambil daripada perbincangan awal daripada surah Al-Insyirah ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Tuan-tuan, yang pertama sekali dalam surah Al-Insyirah ini sebenarnya Allah nak bagi tahu ni'amillahi ala nabiyhi. Nombor satu sekali, nikmat yang Allah bagi dekat Nabi. Itu nombor satu. Walaupun tajuk ni apakah beban yang Nabi hadapi, beban itu telah berubah menjadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa disebutkan dengan kenapa Az-Zuhaili, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia letak tajuk ni, dia kata bila ayat ini dia nak bincangkan, dia mulakan tajuk kecil kepada surah ini sebagai ni'amillahi ala nabiyhi. Sebagai kesimpulan kita pada malam ini, awal surah Insyirah ni sebenarnya nikmat Allah kepada Nabi. Sebab apa? Sebab benda pertama yang Allah habaq dekat Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Maksudnya Allah bagi kita nikmat dia. Pertama sekali Allah lapangkan dada Nabi sebagai nikmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, biasa menjadi keadaan manusia apabila berhadapan ataupun memikirkan tentang tanggungjawab diberikan dengan amanah. Orang yang beramanah, dia akan rasa begitu berat amanah tu. Itu perasaan biasa bagi orang yang ada semangat untuk nak melaksanakan amanah dia. Berbeza dengan orang yang sajalah orang sekolah jadi pergilah. Dia pun sebut jadi pergilah. Maksudnya dia nak buat bagi tak jadi je. Maka dia tak rasa beratnya tanggungjawab itu. Amanah sangat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tegur sahabat Nabi. Kan? Nabi kata bila ada orang tu minta nak jadi pemimpin, Nabi kata innaka la dhaif. Engkau ni dhaif. Walaupun sahabat Nabi Ghifari rapat dengan Nabi, tapi Nabi kata innaka la dhaif. Wallahi innaka la dhaif. Nabi kata demi sesungguhnya engkau dhaif. Dan Nabi sebut, Nabi kata amanah itu nadamah, iaitu penyesalan pada hari kiamat nanti. Kan? Bila sebut amanah tu berat. Jadi bagi perasaan biasa bagi orang yang menerima amanah, dia akan rasa berat. Itu adalah tanda awal untuk dia nak tahu kata dia itu ada potensi untuk berjaya melaksanakan amanahnya itu apabila dia rasa berat untuk nak pegang amanah. Tapi kalau dia rasa tak apa, okey aku yang paling layak pun, itu ada sedikit masalah. Nombor 3, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada ayat ini juga tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan amanah beratnya yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa ma amarahu bihi, dengan apa yang Allah perintahkan dengan Nabi itu, maka Allah SWT telah membuktikan, Allah mempermudahkan kepada baginda Nabi.
Allah sendiri yang mempermudahkan kepada baginda Nabi. Dan terbuktilah tuan-tuan sekalian, walaupun ayat ini di awal fasa Mekah, lebih kurang dalam tempoh 20 tahun, sebelum tempoh 20 tahun, maksudnya 20 tahun lebih lah, dalam tempoh 20 tahun lebih sebelum Nabi mengebuhkan nafasnya yang terakhir, Allah dah bagi tahu dah, kata Allah telah lapangkan dada Nabi dan angkat berat yang dialami oleh Nabi. Tak sampai lagi tempoh habis hayat Nabi, tak tunjuk lagi kejayaan, tak tahu lagi nak berjaya ke tak, tak tahu lagi boleh buka balik Mekah ataupun tak tahu lagi sama ada boleh hilangkan segala syirik di kota Mekah, tak tahu lagi. Awal dakwah Nabi, tapi Allah bagi tahu dalam tempoh 20 tahun lebih sebelum kejayaan Allah berikan kepada Nabi, Allah dah habaq dah, Allah berikan kejayaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak ada siapa dah abang apa dekat kita. Tapi adalah dalam beberapa hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran bahkan menyebutkan tentang peristiwa akhir zaman, kekuatan, kejayaan akan menjadi milik orang Islam. Sebab itulah kita kena berusaha untuk nak menjadi benar-benar orang Islam. Sehingga Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jumar. Akan sampai satu saat, satu zaman kepada umatku ni, orang-orang yang pegang agama ni umpama seorang yang pegang bara api. Susah, betul susah, sakit, tapi dengan dia pegang agamanya itu, dia akan berjaya padamkan bara api tersebut. Tuan-tuan sekalian, maka itulah sedikit yang untuk kita jawab kepada tema kita pada malam ini, ataupun maudhu' kita pada malam ini, apakah bebanan yang dialami oleh baginda Nabi SAW. InsyaAllah ada kesempatan tuan-tuan sekalian, kita akan sambung lagi dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri selaku insan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.